gym sekali. Okey. Mana tadi? Okey, jom. Perempuan. Mas Sofian. Saya berasal dari Sarawak. Baiklah. Okey, mari. Cepat. Okey, bang. Balik. Pada petang ini aktiviti kedua yang itulah ilmu berkaitan dengan impian juga. Okey ya. Sebelum kita buat demonstrasi kita ada khas ni dia lebih dikenali dengan nama komando lah tuan-tuan. Okey. Saya ingin kongsikan bersama kamu beberapa teori atau pengenalan kita hidup ialah satu usaha untuk meneruskan kelangsungan hidup apabila berlaku usaha untuk keluar dari keadaan tersebut dengan secepat mungkin. Di samping peralatan, terdapat beberapa situasi yang boleh menyebabkan kita berada di dalam kita hidup tuan-tuan ya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari Ahad 7 September 2025 bertempat di Kampung Jenderam Hilir Dengkil. Dengkil. Okey, kita kat sini sekarang untuk acara Tunggul Melati Trail 2025 kategori 35 km yang akan flag off pada pukul 5 pagi sekejap lagi. Okey, baru sampai. Nak siap-siap dulu. Okey, nanti jom.
Sekarang dah nak dekat 15 km. Ini kawasan sawit dengan pencawang. Ya, gede-gede je dah, teronaik-teronaik. Cuaca okey lagi pada pukul, sekarang pukul 8 kot. Cantik, alhamdulillah. Lain okey. Kita teruskan ni, cuma lagi tempat ni kan tempat lapang tau. Kita nampak orang jauh kat sana. Okey. Baik, jom sambung. Guys, tahu-tahu dah keluar kat nilai. Nilai. Masih. Masih. Marilah kita menjadi runner yang bijak, walaupun hanya lalu depan universiti. Di Inti International University. Kalau kita dulu. So nanti next turun kanan Kanan. Alright. Okay. KPDN. Oh, ada belakang. Oh, itu ramai. Okey. Ada. Hah? Betul lah. Santai kawan.
Ni Cobra Hill. You tu airport. Nampak tower. Kalau ni boleh nampak kapal terbang. Tapi ni tak ada lah, malah nak tunggu. Dia antara trail ke trail tu dia belanja lah tamek macam ni kan. So untuk kita recover time sikit dan juga tenaga. Dapat bang? Jalan bang. Okay. Okay, tadi checkpoint 3 di kilometer 24 sesuatu. Okay, dengan diteruskan. Waktu sekarang dah 11 kot. 5 jam, 6 jam 11. Okay, tapi dah panas-panas lah. Dan kita melalui tanah yang gersang ini. Gaya-gaya macam layan bercawang macam ni. Rasanya lah. Okay, sambung. Tak tahu tu highway apa. Punyalah kering kontang panas. Tapi alah. Apa dia? Sama. Oh. Okey, masih. Okey, masih. Okey, masih. Okey. Dia patah lagi tunggul lah ni kan. Okay, kalau GPX betul, inilah puncak peak untuk road kita yang kedua. Pencawang ini view dia ni je lah. Penat weh. Mana ni? Sini. Oh, sana. Alright. Sana tu dia punya pondok peak.
Lambat. Macam mana kejadian ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sekian. Macam tu lah tadi. Tapi maaflah sebab habis. Dia tergantung macam tu. Sepatutnya ada lagi klip dia. Road tu sepatutnya naik jejantas. Jejantas ke jejambat lah. Jejantas tu ada EG sikit lagi. Melintas jejantas tu, turun jejantas, lepas tu beberapa ratus meter lagi finishing line lah, sampai kat finishing line. Tapi tak dapat nak rekod. Habis bateri, tak tahu dia punya, tak tahu, phone pun habis bateri, jadi tak dapat nak rekod dengan apa-apa. Itu je lah dapat. Nasib baik adalah gambar statik tu kan. Jadi habislah kali ni. Okey, masa tu pukul berapa 5, kita start 5, pukul 2 macam tu kot. Pukul 2 lebih lah. Okey, about the event Event ni pertama kali dia jalankan TMT. Kudos dia adalah dia start awal. Dia start awal maknanya dia dah promo awal. Dia cari pelakon. Dia cari peserta. Lepas tu baguslah dia punya media presence dia okey. Bila kita pergi ambil bib tu nampak sunyi, ada sunyi sikit. Tapi tempat dia okey, lapang. Kemudian masa kita nak flag off pun nampak ada nampak kurang lah orang je. Tapi tak apa, still okey. Okey, untuk kategori kita 35 km, distance dia yang betul dalam 37. Rasanya tahun ini tahun 2025 setakat ni paling jauh lah 37 ni kita buat. Okey, event dia, trail dia challenging sebab okey, mula-mula kita start tadi nampak kita start dekat road. Lepas tu kita dah masuk naik tunggul tau. Okey. Cuma lagi walaupun dia challenging, dia boleh dibuat untuk kata orang siapa boleh buat lah. Marhain ke, elite ke, boleh buat. Dan tak ada yang kata orang betul-betul tak ada wall climbing tak ada yang nak jatuh-jatuh. Adalah licin pasir je lah. Betul pula kering, tak ada hujan, tak ada lecak, tak ada yang ni. Cabaran paling utama adalah panas, tak boleh minta tolong dia punya panas je kan. Okey, dia mix sebab daripada tunggul tu kita dah settle tunggul, kita akan cross road, pergi ke Melati pula. Kat situ bila kita dah habis tu kita keluar kat Nilai kan, kita start dekat Dengkil tu, kita keluar kat Nilai, kita ambil road, masuk pula Melati. Habis Melati kita keluar road lagi, kita macam dia lintas macam tu lah, lintas jalan lah.
balik ke Tunggul. Dia macam tu. Dekat Melati, Melati ni tempat awam. Jadi ada orang umum lah, tempat umum ada orang awam. Tak kacau. Kita tak kacau dia tak kacau kita. Stuck sikit-sikit lah setakat 20-30 saat macam tu je kan, kadang-kadang belakang dia kan, dia pun tak ada masalah. Dia orang pun macam okey. Kita pun kita punya tak adalah terhalusinasi kan, sebab kita jumpa dengan orang kan, cakap dengan orang kalau kita tegur dia ataupun dia tegur kita. So okey kat situ. Okey, komen review atau komen bagusnya event ni yang top dia adalah water station lah, checkpoint water station. Air cukup. Mungkin sebab orang tak ramai, tapi air dia cukup lah. Air cukup, ada isotonik, ada air manis, ada air kosong, ada makan. Dan dekat satu checkpoint tadi yang kita makan bubur tu ada makanan berat. Dekat checkpoint nombor 2 pun ada lah satu canai, cuma tak ada kuah je kan. Buah ada air dia cukup. Lepas tu ais dia cemerlang kan. Event ni panas. Ais tu boleh lah nak dikatakan penyelamat lah hari tu kan. Dan daripada checkpoint pertama tu kita turun daripada Tunggul pagi-pagi lah kiranya, kalau siapa yang laju gelap-gelap lagi kan. Ais dia dah banyak. Waktu tengok maintain lah kat semua checkpoint dia ada ais kan. Yang tu bagus. Kru pun okey kan. Ada kat situ bagus dia lah kan, yang untuk event ni. Cost dia bukan cost 100%. Marking dia lah. Marking dia banyak sebenarnya kan. Kalau kita nak cakap pasal marking sahaja banyak. Contoh on the track tu kan, jalan lurus, dia kita tahu kita di jalan je benar. Cuma lagi masalah dia adalah where it matters. Contohnya dekat simpang, itu tak tahu orang cabut ke, tak ada ke, tak nampak ke kan. Tapi sebab kita GPS kan, kadang-kadang macam simpang 3, obvious lah. Kalau kita ke kanan, begitu ke kiri, betul obvious lah. Kita kena tengok jam, tengok phone ke, siapa yang tengok refer kat phone kan. Lepas tu ada tempat dia macam, saya tak tahu isu besar tu ramai orang ke tidak. Ada satu tempat tu dia tutup. Dia macam bertembung tau. Maknanya pergi tak boleh lepas, balik kena lepas kat situ. Tak tahu faham ke tidak. Tapi pagi-pagi tu dia tutup lah strap. Memang halang terus kan, no entry, siap. Jadi bila balik datang pada belakang, benda tu masih ada tau. Nampak macam kan jalan ke tak jalan benda ni kan. Kat situ. Yang kat situ lah kalau itu. Lepas tu kalau tak tahu, untuk 50 lah, 55 saya nampak ada, kita share kebanyakan jalan, tapi ada tempat 55 kena divert ke kiri dengan ke kanan. Kalau dia tengah shock, mungkin dia borak kita ke, ataupun dia jalan pandang bawah kan, panas kan, akan terlepas lah benda tu. Sebab dia orang memang tak ada orang jaga kat situ. Dia tak ada orang jaga. Kalau tak, okey lah, Narik boleh lah. Kalau rasanya kan, kalau orang nak try 50 nya kan, kita tak tahu jalan 55 jalan kat mana. Tapi untuk 35 ni yang end up 37, betul dia memang 37, dia kategorikan 35 lah. Okey. Dan dia bagi COT pun kita tak rasa rushing, tak ada rasa nak give up kan. Tak boleh pergi. Kalau kita tak boleh pergi masa on track tu, macam kita rehat lah kejap, stop kejap kan, dekat CP ke kan. Tapi sudahnya boleh buat dan rasanya ramai habis tak tengok kat situ. Okey, verdict go, boleh pergi. Semua boleh pergi kan. Tapi tak apalah, boleh lah. Kudos dekat organizer ni, keep it up. Dan kepada siapa yang nak cuba tahun depan, masuklah. Dia okey. Cuma panas tu terbaik lah. Okey, itu saja buat masa ni. Terima kasih kerana menonton. Like, subscribe, share. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Bye.